Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua. Perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan refleksi sebagai bakal guru PPIS SMP, khususnya tentang kepentingan literasi dalam pengajaran. Berdasarkan refleksi, peranan guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk sasiah dan kemahiran murid secara menyeluruh. Saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Penguasaan literasi amat penting bagi seseorang guru kerana ia membantu penyampaian pengajaran yang jelas, teratur dan berkesan. Guru yang menguasai literasi mampu menggunakan bahasa yang tepat serta menjadi contoh teladan kepada murid, terutamanya dalam aspek membaca, menulis dan berfikir secara kritis. Selain itu, refleksi ini turut menekankan cabaran dalam pengajaran literasi. Antaranya ialah perbezaan tahap kebolehan murid yang berpunca daripada latar belakang dan pengasaan asasi yang tidak sama. Kerana ini menyukarkan guru untuk merancang pengajaran yang sesuai dan seimbang bagi semua murid dalam satu kelas. Tambahan pula, pengaruh penggunaan gadget dan media digital juga menjadi cabaran utama. Murid kini lebih tertarik kepada kandungan hiburan berbanding bahan bacaan. Oleh itu, guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti pengajaran supaya literasi dapat diterapkan dengan cara yang menarik dan relevan dengan dunia murid. Jadi, sebagai langkah penambahbaikan, refleksi ini mencadangkan agar guru mengenal pasti tahap penguasaan murid melalui ujian diagnostik dan pemerhatian. Pengajaran berpusatkan murid juga perlu diterapkan supaya murid lebih aktif, manakala guru bertindak sebagai fasilitator. Aktiviti seperti perbincangan, kumpulan dan lakonan dapat menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif. Kesimpulannya, refleksi ini memberi kesedaran dan panduan penting kepada kita sebagai bakal guru PPIS SMP untuk menilai serta menambah baik amalan pengajaran. Pengalaman latihan perguruan akan membentuk sikap profesional, beretika dan komited demi melahirkan guru yang berkesan serta menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan negara. Sekian daripada kami, terima kasih.